Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak spill macam mana aku pergi umrah secara DIY bulan 3 dan 4 hari tu. Ramai juga yang tanya aku, contohnya macam berapa kos, macam mana kat sana, hotel macam mana. Okey, hari ni aku nak spillkan satu-satu. Sabar ya. Aku nak cadangkan siapa yang tak pernah pergi umrah lagi, you all pergi je dengan travel agent. Cumanya kelebihan pergi umrah secara DIY ni, you all boleh kontrol masa tu lah. You all lebih fleksibel, itu je. Okay, first kita cerita pasal flight lah. Kami pilih flight Air Asia. Kita terus daripada KL ke Jeddah, terus sampai Mekah. And balik pula kita ambil Turkish Airlines sebab kita memang purposely kita nak transit di Istanbul. So kita ada 3 hari, 2 malam di Istanbul. Aku anggarkan kos umrah DIY kami adalah kira-kira dalam 6,000 ke 6,300 macam tu. Sebab kita transit di Istanbul lah. Ini termasuk dengan Istanbul punya kos. So, kalau korang tak nak transit kat mana-mana, ambil direct flight, itu akan lebih murah lah. Kalau nak tiket murah ni, cuba boleh tengok Air Asia ataupun Air Arabia. Atau nak comparekan harga tiket, you all boleh tengok dekat Skyscanner. Kami beli tiket flight 2 bulan awal. Seterusnya, barulah kita beli hotel dan juga visa. Flight kami di KLIA 2 pada pukul 3.55 petang dan sampai ke Jeddah pada pukul 8.30. Masa tu harga tiket kami KL ke Jeddah RM1,400. Sampai je, kita terus ambil taksi. Kita dah niat siap-siap. Kita wajib niat dekat Kuala Manazil. Jangan risau, nanti flight akan announce kat mana kita patut mikat. And then kita niat dan kita sampai je, kita terus pergi ke hotel. Dan hotel kami adalah Makarim Ajet. Hotel ni jarak dia lebih kurang 200 meter sahaja daripada masjid. Harga hotel ni RM743 seorang untuk 4 malam. And then kita sampai, kita beli makanan dekat bawah dan makan di bilik. Bawah hotel ni memang banyaklah convenience store, ada farmasi pun ada, kedai makan pun banyak. Kami mula mengerjakan umrah sekitar pukul 12 lebih. Alhamdulillah, kita selesai menunaikan umrah yang pertama ni sekitar pukul 4 lebih. Waktu ni dah nak subuh, jadi kita stay je untuk solat subuh. Okey, takat ni dulu untuk trip umrah DIY kami. Kalau ada soalan, boleh komen dekat bawah. See you in part 2. Bye.